Skema. Pakai belakang dah ni? Pakai belakang dah, mandi dah, ada tak mandi lagi. Mula sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana kita semua berjaya sampai ke Tok Amang Bali. Tok Amang Bishu Besok ni. Pada malam ini untuk sama-sama kita menjayakan program team building dengan tema kitanya Soul of Humanity Together We Grow. Walaupun kita berapa orang semua sekali ni 48 orang ni, 47 orang. Dengan 47 orang ni harap-harap kita dapat mencapai satu perubahan yang barulah untuk diri kita pada tahun ini, supaya kita dapat bekerja dengan lebih erat lagi bersama-sama. Dan program ini akan dihandle oleh Dr. Zain daripada Muazzam Consultant. Jadi program kita ni akan dilaksanakan dengan aktiviti lah, aktiviti yang akan dihandle oleh consultant. Dan kita bahagikan kepada kumpulan ada medical semua sekali ini. Dan kumpulan ini akan dinilai dan kita akan bagi hadiah kepada kumpulan yang terbaik. Jadi masing-masing kita bagi bersatu padu dan kita akan serahkan program ini kepada Dr. Zain untuk kita bersama-sama memiliki dengan penuh visi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa sallim kehadiran saya hari ini adalah hasil daripada jemputan yang mana sepatutnya kita laksanakan tahun lepas, memandangkan bulan 10, bulan 11 itu kan, dan bulan 12, bulan 11 lah nak tutup account, dan langsung pada bulan 1. Dan bulan 1 pula dia telah cakap saya pun ada kerja itu langsung pada bulan 2. Jadi nak buat ada rezeki lain. Baik, insyaAllah. Saya pun hasilnya daripada blok 03 juga. Tahu kan blok 03? Kalau dekat Putrajaya blok 03 itu blok Kelantan. Putrajaya. Penglibatan saya asal Kelantan. Dekat dengan SUK. Rumah saya sebelum SUK. SUK kan? Sebelum kerajaan negeri kan? Sebelah dia tu ada kawasan perumahan kan. Sebelah itu rumah saya lalu asal usul sayanya pelajar hasil daripada SIC, Sultan Ismail College, SIC ya. Bagi dulu kalau bahasa Melayu ni MSI, Maktab Sultan Ismail lah. Tahunnya 83 muda lagi kan. Tahun 83 habis SPN 83, pergi belajar dan sambung ke UK, balik daripada UK, dan pada itu pula tak ada kerja lah mana, tak ada kerja lah mana, cari kerja mana boleh lah, tak cari kerja mana boleh, cita-cita nak jadi pilot, tapi tak boleh, bawa kabel bel tak boleh. Kan kata dia bawa kabel bel, kita bawa lah minuman, jadi pramugara 7 tahun.
berkecimpung di dalam bidang penerbangan. Itulah kita berjalan pada. So daripada situ kita fikir balik, siapa bila lah aku nak duduk. Hello, good morning, very good morning, konbawa, ohayou gozaimasu. Nah, aku temoga macam-macam lah bangsa kita jumpa apa semua sekali. Fikir, dah nikah, ada anak bersalin, bibi bersalin. Satu hari kita balik, kita pergi Kuala Lumpur, Tokyo, Honolulu, Los Angeles, Tokyo balik, Tokyo Taipei balik. Kata anak umur 20 hari. Dah, fikir balik, kita nak kena berubah lah hidup kita ni kan. Perubahan hidup kita di mana kata dia, di mana kita nak kena tengok kat mana kita nak. Nah, sama juga kalau kata kita ni qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, daripada Allah kita mari, kepada Allah kita balik. Kita balik nak buat apa? Nak balik kita tu nak bawa ke apa? Nah, banyak orang kata-kata lah ni kan, banyak orang kata-kata lah ni nak balik nak bawa pahala. Betul tak? Pergilah masjid, pergi masjid. Kalau orang pergi masjid ni lah, ikut dah nak kejar, nak jadi boleh berjemaah, nak berjemaah ramai-ramai, parking depan rumah orang. Orang marah. Kita pergi nak cari pahala dah, parking depan rumah orang marah. Jadi kamu boleh ngerasa dah pula lagu tu lah kita dalam kata kita nak menjalani kehidupan kita seharian kita. Jadi kita nak kena buat satu perubahan. Itu sebab bila kita kata kat sini team building 2020 so of unity together we grow. Tetapi kita kata soul of unity lah, menjiwai satu orang kata persamaan, menjiwai satu persamaan, bersama-sama kita membangun. Dah, together we grow. Lalu mana nak buat? Kecek senang nak buat payah. Dah, kecek senang nak buat payah. Sama juga saya dulu. Tengok duk kerja molek-molek tu, pramugara tu. Nak hari ni kata nak pergi Dubai, boleh pergi Dubai. Tengok jadual boleh pergi Dubai. Tengok jadual boleh pergi London. Tengok jadual boleh pergi Los Angeles. Tengok mana serata dunia saya dah pergi dah, kecuali Israel masuk dah. Jadi kepuasan tu ada. Pada masa tu 1994, saya berhenti 1994. Gaji saya pada masa tu, gaji basic tak mahal, tapi take home pay ni $19.94. Bayangkanlah, saya nak membuangkan, saya nak menghilangkan $9,800 tu. Nak sambung belajar selama 7 tahun saya tak mengaji. Lagu mana? So nanti kita pepatah Melayu kata, biarlah kita kata nak rasa sagunya biar kena pecah kita nak berubah. Kita semua nak berubah. Saya masuk 90 tahun. Saya masuk 90 tahun. Ada orang baru masuk 40. Ada orang baru masuk 30. Mana kita sudah menjalani perjalanan selama umur 60 tahun. 60 tahun ni orang kata kalau Nabi tu kan 64. Dah 64. Tak lama dah tu 4 tahun lagi dah. Saya minggu depan meninggal 62. Tubik nak pergi masjid, tiba-tiba nyanyi gedebuk. Nak pergi sembahyang Jumaat, gedebuk. Kita dapat panggilan telefon, balik weh, Azmah jatuh. Apa? Tak tahu. Kau tu buat baru ittaqullah, usikum wa iyyakum taqwallah. Kita bangun lagi tu. Tengok nyanyi. Dipanggil ambulan mari pukul 2. Mari pukul 2 tak ada politik lagi. Maknanya mudahnya dia tak. Dia nak bawa kembali kepada kita ni, nak berubah kepada kebaikan. Lagu mana nak kena berubah? 1, nombor 2 kena berubah. Allahumma barikna fi Rajab dah habis dah kan? Fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita lah
Kelantan dalam bulan Syakban ni, biarlah boleh bawa ke bulan agak-agak dah kita jumpa Ramadan. Dah. Wan, boleh dia lawa. Boleh dia lawa. Lagi tak dengar. Tangan tu 15 dah datang. 15 hari. Dia tak saya datang. Sung dengan gue mata. Baik. Okey. Baik, nama saya Muhammad Zimi Hamzah. Asal dari sini, duduk di Kuala Lumpur lama. Bertugas tadilah jelas kalau saya habis kontrak saya dekat Brunei, negara Brunei Darussalam. Saya di sana, mungkin di sana saya boleh alih dah ikut tadi tahu batu PKP saya malam tak sama kontrak sekali ni saya bersama dengan SMB Bank. Last saya bersama dengan SMB Bank. Saya start ramah lah situ-situ 800 je, tapi untuk balik ramah saya jaga dekat Pos Malaysia dulu 15,240. Dan kalau setakat dengan aset saya mau berapa ramah? Berapa ramah? Apa boleh? Kata chicken feed. Nah, kita lagi ada tu sampai puluh orang ni kalau dia buat seorang dia bagi 10 grand lah. Sampai kan? Seorang dia bagi 10 grand. Dia baru 10 minimum. Biasa dia bagi 3 bulan. Kan? Depan lain, belakang lain. Nah, depan kita boleh orang chicken feed tukar apa-apa semua sekali kan? Nah, dah kita dah makan, orang bui kita makan, betul tak? Makan. Laki yang kata, papi aku makan. Oh dia kena tak bui. Baik. Kita tak tahu tapi dia baik. Kita tak tahu dia baik. Allah Ta'ala dia tadi, dia buat dengan tadi. Baik. Okay. Kita ada program tak lama. Program ini 3 hari 2 malam ke apa, tapi tak lama sebab ada perkara-perkara lain. Kemahiran saja adalah dalam konteks people diagnostic. Tahu people diagnostic? Tiada tahu nak tahu nak orang kerja di Arabia untuk pergi buat medical check up. Betul tak? Tengok kolesterol berapa, gula pula dalam syugar berapa, EFG berapa, GFR berapa, platelet, limfodia, apa semua macam-macam lah. Itu bahagian pendoktoran. Tapi saya ni, saya tengok atas manusia, personality dia macam mana, karakter dia macam mana, kompetensi dia macam mana. Jadi bila kita tengok orang tu, dia duduk lagu mana, dia pergi lagu macam mana, dia duduk sila lagu mana, dia monyah lagu mana, apa semua sekali, insya-Allah kita boleh tahu orang jenis kecek saja. Kita boleh tahu orang jenis Maggi kari ke, kita boleh tahu orang tu jenis talam 2 muka ke, insya-Allah kita. Tapi kalau setakat program 2-3 hari ni payah sikit. Tapi ada boleh nampak. Tak. Daripada mana? Daripada masa kau tengok bila dah masuk kau perhati cara berjalan, cara berkecek, cara duduk, cara bergurau, cara apa semua sekali kan kita perhati sebab kita nak tengok karakter. Anda boleh senyum kepada saya, tetapi kita boleh tahu di dalam hati kita tu senyuman itu ikhlas ataupun anda boleh tengok, anda boleh melihat, tapi dalam hati awak kata apa mama pakai baju hijab, apa mana dah kita tak jadi tak pakai air. Dia apa? Celup tepung dia.
Dan anda boleh mari sini duduk popak-popak, tapi anda kata bahasa nak mari pula hari minggu apa semua, elok duduk rumah jaga anak, pergi tubik mimo dengan laki ke dengan bini apa ni, mari sini tapi paksa mari. Pasal apa orang suruh mari? Tak mari kan? Dia kata kau orang apa dah? Mari tu. Gua ada ni. Tapi itu semua saya buat sebagai satu, orang kita panggil yardstick. Yardstick mana pengukur. Baik. Apa yang kita nak cerita di sini adalah tajuk sebenar yang saya hantar proposal yang awal-awal tadi adalah adakah membina profesionalisme. Betul, soul of unity ianya datang dari kepada adakah. Apa itu adakah? Adakah adalah model perubahan. Kenapa saya? Kenapa saya? So saya duduk di meja. Kejap. Ni kita letian. Kita tengok siapa paling kuat lagi sudah ni. Boleh. Tak sangka juga saya ada peminat kat situ. Maknanya saya kena sok-sok kelik Kelantan. Saya dah kelik Kelantan 2015, berapa lama raja kan. Dia baru ambil meninggal. Saya jaga. Cuma dia baliknya ada program-program dengan SUK, saya program dengan apa nama lain-lain lah. Don't worry, nanti saya share. Just for you. Gurau. Baik. Jadinya balik semula kepada adakah, ADKAH. Ianya satu model yang duduk dipertikaikan, diperkatakan di Kuala Lumpur dan di mana-mana kita buat adalah model perubahan. Apa dia? Ni mula-mula awareness. Awareness kita tahu ke apa dia? Awak punya organisasi lah ke mana? Dia punya budaya. Budaya di tempat awak ni lagu mana? Cuba story sikit, cuba cerita. Cuba cerita. Tahu cerita ni cuba cerita budaya tempat awak ni lagu mana? Budaya kerja tempat awak ni lagu mana? Disuruh baru buat ataupun buat dulu baru kita suruh? Macam-macam. Ataupun jenis nasi kau. Budaya. Kita tengok budaya ni. Bui kerja boleh pak? Boleh pak. Lepas tu bila boleh hantar? Bos nak bila? Kalau lupa kalau terpaksa buat kerja dulu, bos nak bila? I want yesterday. Bui hari ni nak kemari. Passenger. Nak. Saya buat program dekat Universiti Tun Hussein On semalam. Dah. Dia kata budaya menekan-nekan. Apa dia? Bui nak cepat. Bui kerja hari ni pukul 4. Nak bila? Nak learn. Pukul 4. Klik berapa? Pukul 5. Lepas tu nak bila? Nak learn. Bukan so kerja tu nak kena buat. Banyak kerja nak kena buat dah. Sudah ke mana kita nak menangani? Awareness. Memahami. Awareness, memahami. Desire ni keinginan. Apa kita nak buat? Kita nak buat tempat kerja kita ni jadi apa dia? Harmoni lah. Lo ni harmoni ke tak? Moni ada lah. Har tak tahu mana. Moni ada lah. Begitu ayam moni lah. Ada tak? Harmoni ke tak? Inilah itu. Inilah ta'ala. Jawab tak betul dosa. Jawab tak betul dosa. Inilah ta'ala. Harmoni ke tak? Harmoni ke tak? Tak.
Saya bukan nak katakan apa, because bila kita susah nak jawab, mana something wrong somewhere. Something wrong somewhere. But then tetapi apabila kita boleh jawab, harmoni apa? Mana ni letak. Tapi kalau kata mikir, tengok pelang kita tengok. Naik tak? Baik, knowledge, pengetahuan, knowledge, pengetahuan. Kita tahu tempat kita tu adalah masalah, tak banyak, ada masalah. Masalah ke apa dia? Masalah nak buat kerja, masalah tidak memahami. Memahami macam mana masalah? Tak faham aku. Tak faham aku. Habis aku faham mu sangat tu. Dah. Mu faham aku tak? Aku faham mu tak? Tak juga patut. Mana dia nak another person fahaman. That's why soul of unity. Dah. Baik. So knowledge, pengetahuan. Nombor 2, nombor last sekali, nombor 3, nombor 4 akhir sekali. Akhir lah kata tak dapat akhir lagi. Ability, keupayaan. Boleh tak? Aku nak tegur sayang aku buat kerja menolak. Boleh tak? Boleh tak? Dia mau sayang dengan saya ni. Baik, rapik ni. Test sekali, dicana sekali. Main ke? Tak ngai. Main kau? Skodan kali tak? Skodan tak? Katalah sekali tak? Tiba-tiba saya nak tegur awak. Berani tak saya nak tegur? Dia kata wala'as innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita nak ayat kat orang ni, kebenaran ni, kita mau sabar tu. Takut kata kajet banyak. Tu siapa? Tu siapa? Baru masuk tegeh-hegeh sini apa semua sekali. Nak tunjuk besok. Ambon 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau mu 10 tahun buat kerja tidak ikut SOP, tidak ikut apa semua sekali, kelaut juga. Tu SPRM tu ikat ramah. 30 tahun, 25 tahun, 10-15 tahun. Pasal apa? Pasal tidak ikut SOP. Financial SOP kita tahu tak? Awak duduk di pendaraan tak? Financial SOP tu ke? Nah, so nak tahu. Ability tu bagi tahu. Keupayaan, berani ke tak? Berani kita boleh. Semua keberanian. Last kali reinforce. Reinforce ni kita nak menguat kuasa. Pasal apa? Saya bagi penekanan sini. Pasal saya selalu bagi penekanan kepada sense of belongings. Tahu tak apa sense of belonging? Saya pada penduduk. Saya pada awak berdiri telefon tu apa itu kan? Kalau hilang ni bukan kena data dah. Nah. Learning tak bawa IC pun tak apa lagi. Tak bawa telefon mak gepar kursi YouTube gepar balik ambil telefon. Nah. Telefon tengok ada 2% lagi bateri. Gegar. Ada power. Orang mampu. Ada power. Mari sini dah. Mari sini satu bar je. Saya tadi siapa-siapa tengok satu bar. Ada wifi. Jadi mampu lagu tu dah. Ni boleh cat. Tak, maknanya kita nak bagi tahu, nak menguat kuasa ke sesuatu benda, kita tengok ada keupayaan kita, nak menguat kuasakan suatu perubahan, kita nak tengok keupayaan kita nak kena tengok pengetahuan kita nak kena tengok keinginan kita dan kita nak kena tahu dan cakna suasana tempat kita. Saya straight to the point.
adakah kita merasai tempat kerja kita itu suatu tempat untuk kita mencari makan yang diberkati oleh Allah SWT? Ataupun kita saja nak pergi tempat kerja kita semata-mata nak cari makan cukup boleh gaji masa bila 25 ha? 15 12 bulan kan kalau dapat bulan ni demo muka demo super ringan nama dia Faizal Faizal CEO KPJ tapi tak ada dia setelah ni Faizal ni ayah tempatan baik. Jadinya balik semula kepada kita nak capai kepada satu kumpulan, iaitu soul of unity, together we grow. Bagaimana? Jadinya dalam waktu yang singkat ini, sebelum kita pergi lanjut kepada saya tulis adakah membina profesionalisme melalui gapo Pak W1H. Gapo dia? Pak W ni bukan apa tak apalah waktu kita nanti kita bincang pada esok pukul 3. Okey. Tapi malam ni nak ayat ni nya membawa kepada soul of unity. Together we grow, bersama-sama. Awak, saya dan semua orang untuk kita bangun. Kita nak suruh orang Putrajaya tolong kita. Tak kan? Kita lah perbendaharaan negeri Kelantan lah kena buat hub kita ni. Sebab apa? Sebab SUK di PTG ke di mana ke apa semua dia melihat. Dia melihat sama ada kita ini boleh dijadikan ikon ke tidak. Tak? Ikon tu apa dia? Ikon ni atau petunjuk. Kata kita sebagai satu simbol. Nak mengikut. Baik. Jadinya di dalam kebersamaan kita semua sekali, together we grow ni dalam konteks apa? Dalam konteks kita nak kena ada apa dia? Komunikasi yang efektif. Itu sebab saya tulis komunikasi efektif membawa kepada prestasi yang hebat. Komunikasi ni jangan pula fikir gadget. Dah cici nama awak dia. Tidak pasal mereka. Jadi saya praktis, saya tengok sini tak ada selarang mana. Tapi bila tengok sini dia jadinya komunikasi ni jangan tengok gadget saja. Ya, bila kita cakap komunikasi, kalau saya tanya komunikasi ni ke apa? Oh, cakapan, memo, pekeliling, betul, tak salah. Tapi kita nak tengok segi perhubungan. Kita nampak, saya tengok comel ni lah. Maknanya nampak kalau perhubungan kalau saya buat penilaian asas kan, penilaian awal ni nampak comel lah kan. Ada silaturahmi, ada puah dia. Puah. Takut lebih puah. Lebih puah lah. Kita takut tu kan. Jadinya kena maintain. Tak pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tengok kita ni, kita dilahirkan jadikan bumi dia ni semua sekali untuk kita nak menjadi umat Nabi Muhammad yang bila kita bangun balik esok pada hari kita akan mudah untuk dititian siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Anak malam lah 5 kali sehari duduk solat, takut dengan solat lain-lain pun semua Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah, duk minta sepatu gapo minta gapo, tapi kadang-kadang kita buat pun tidak. Ya, punya juga mentor, punya. Aku takut mana kagak jauh. Abang balik mandik dulu beli mentor. Tapi kalau abang mari training kat rumah. Okey. Baik, jadinya komunikasi efektif membawa pada prestasi hebat. Prestasi kita dah ada, tidak ada. Saya tengok, kalau saya tengok sekali saya tengok hijau buah. Semua nak buat kat hijau tu tak jadi buah. Hijau buah tu dah. Nak buat kat hijau tak jadi buah. Pasal apa? Lu sendiri je buah tak tahu lah. Tapi buah sudah tahu kan. Dah. Jadi apa dia? Banyak sangat orang kata halangan buah apa bukannya boleh ABC. Buah kita lebih orang tahu tak gitu. Oh, ala nak nunjuk dah. Dia nak tanya nak ayat kepah baik tak tahu. Asal aja nak. Why? This is the thing. And then kita pula dengar. Kita pun ikut agak. Bila kita ikut agak, siapa rugi? Kita dan keluarga kita lah yang rugi. Dah. Sebab apa pasal saya je. Ni pengalaman saya dulu. Saya duduk jaga semua. Daripada awal saya berhenti daripada pramugara, saya masuk hijau, saya duduk dekat semua manusia. Jadi kalau lepas semua manusia ni kan, dah, rasa dah kecil aku dah. Mari oyak kat aku, ni orang kata bukan salah dia, salah mulut. Kalau boleh aku tarik mulut tak dia. Dah, bodoh sangat saya mulut. Kalau boleh buat, tapi tak nak buat lah. Takut boleh mari depan rumah tak mari. Dah pasal apabila kita bercakap manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita otak. Otak salah. Dalam otak tu dia ada kita panggil minda. Jangan salah faham, minda tu otak. Dalam otak ada minda. Minda adalah satu proses. Minda terbagi kepada dua, conscious mind, subconscious mind. Mana minda sedar dengan minda tak sedar. Minda tak sedar ke apa? Separah sedar lah. Apa dia? Kembali hidup. Sedar ke tak? Nah, klik mata, sedar ke tak? Apa lagi? Tu duduk ramah tangan. Sedar ke tak? Tengok kau ke. Tengok kau ke. Padahal dia dapat klik. Dah mana minda separah sedar. Dah, kau nak tolong air sekejap lagi apa dia. Tak buka botol air. Kau duduk dalam panggung je. So, benda-benda lagu ni kan, dalam otak kita ada minda terbagi pada dua, minda separuh sedar, minda sedar. Minda sedar kita tahu apa kita nak buat. We know what we want to do. Usalli, fardu, isya'i, arba'ah. Kita ingat. Allahu Akbar, minda separuh sedar mari. Kunci kau dah pilih tadi. Kunci kau dah. Bagus. Aku tutup dah. Tutup rumah kau dah. Sudah. Sakit pun dah. Tutup. Tak. Apa saya suka cium. Baik. So mana minda separuh sedar.
Tapi minda separa sedar terganggu kita dan hilang kehusukan. Dan dalam minda pula, selain daripada minda sedar, minda separa sedar, terbagi kepada 3 pula. Apa dia? Emosi, intellectual, spiritual. Emosi. Apa dia emosi? Emosi kita suka tadi, suka. Pamari was sedih. Kan tengok cerita betul-betul kehilangan dah. Itu banyak sangat dah. Orang tegur, ni apa ni tulisan ni tak betul ni, apa buat kerja lagu mana ni apa? Oh, itu silap sikit pun marah dia. Ya lah. Dah. Ngaju. So maknanya lebih sangat kita emosi belah kanan ni, dia akan mengganggu kepada kita punya stressor system. Waktu kita jadi depressed, nak ngaju, nak mengamuk, banyak atas jambatan ke apa, nak berdiri apa semua jadi. Kenapa banyak belah diri berkira ni apa benda ni, berkira ni pukul berapa dah, pukul 9 nak tidur, pukul 10 semua sekali apa semua berkira. Ni pukul berapa aku nak balik pukul 5, ni pukul 5 suku apa berkira banyak sangat pun tak boleh juga. Jadi kena ada balance. That's what balance in life. Gabriel balance dia? No, spiritual. Astagfirullah. Tapi kita tengok, kita ni semaya tu lah. Kita semaya lah 5 kali sehari, malam, tahajud, solat, syukur, berdoa, sedikit bagi proses ini. Dan kenapa perangai kita lagu tu juga? Lagu mana? Aku tak tahu. Tanya diri sendiri. Lagu tu, cuba fikir. Indikator iman seseorang tersebut, kalau betul-betul iman dia tinggi, dia solat 5 waktu, dia solat tahajud, dia solat duha, dia solat rawatib apa semua, dia mengaji Quran, dia faham, dia tidak akan jadi seperti mana kita jadi. Saya tak kata awak ni tak betul, saya tak kata saya tak betul, saya tak kata semua tak betul. Tapi kita cuba tanya, renungkan balik pada diri kita. Aku duk semaya, aku duk mengaji, aku duk puasa, aku lagu ni juga. Renungkan. Pasal apa? Balik kepada Allah. Barik lana fi Sya'ban, barik lana Ramadan. Ingat, renung. Pasal Allah lalukan saya dengan awak hari ini, lalukan dan lalukan suasana seperti ini. Dia ada hikmah dia. Fa inna ma'an usri yusra. Kalau benda mari tak molek kita lalui, ada hikmah kebaikan. Jadi nak renungkan sebab kita kenapa kita nak buat? Sebab kita nak buat pergaulan kita ni intrapersonal dan juga interpersonal kita ni sama-sama untuk kita together we go. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kan, dalam hidup kita ni kalau kita tengok perjalanan hidup kita ni panjang. Kita tengok semua tengok semua. Kalau kita tengok semua, nanti saya bagi nota secara saya sketch dengan Wahid tadi kan, we last day kita tak apa. Sebab saya bagi malam ni at least something you tengok, so that tomorrow pukul 3 kita boleh baca. Nah, jadi tak pergi saja lah kan. Biasa kalau pergi balik juga, kita dah lebih pukul orang lepas, macam nak buka beg baru lah. Nah, jadinya kita nak tengok. Justru malam ni saja selepas pada saya intro kepada awak berkaitan dengan saya, berkaitan dengan ini, semua sekali, kita nak awak ada sedikit masa lagi ni. Tak. Habis dah saya mengelaborasi pasal diri saya nak awak gambarkan. Cik Izzat tadi, Izzat bersama saya Izzat, awak akan dibekalkan dengan A4 setiap orang. Setiap orang, Izzat akan bagi A4 paper. Ambil A4 paper. Kalau ya, tak payah tulis nama. Ambil dulu, ambil A4 paper. Mana ada A4 tak apa, ambil orang saya. Jangan ambil orang hotel. Sebab apa dia ada chip dalam. Dia ada chip dalam. Ambil orang saya. Ya, ambil
Jadinya pertama sekali dapatkan A4 setiap orang. Dapatkan A4 setiap orang. Baik. Bila kita dah dapat A4 paper setiap orang, apa yang perlu awak buat adalah tulis dengan ringkas menggambarkan anda. Tulis dengan ringkas. Tak payah panjang. Pada suatu hari saya dilahirkan. Jangan tak sih. Tulis dengan ringkas, saya orang comel. Nombor 2, adapun saya adalah apa nama? Model emas. Jangan tulis nama. Jangan tulis nama atas kertas tu. Jangan buat apa, tulis saja menggambarkan diri awak tu siapa. Saya pemalas. Saya suka membawang. Saya tidak seperti ular. Okay. Saya bagi kepada awak 3 minit. Okay. Gambarkan diri anda. Gambarkan diri anda. Sudah tu. Bila sudah selesai, ingat atas kertas jangan tulis nama. Selesai saja awak lipat kertas tu. Lipat pak. Tulis dah besar lah. Jangan aku bagi kertas A4 besar tu tulis cepet kat atas tu. Tulis A4 dah besar. Tak. Jangan tulis cepet gitu. Kita boleh bagi kertas besar ni. Tulis dah biar besar. 3 minit. 3 minit. Dari sekarang masa berjalan. Sudah tu habis tu lipat 4. Okey, habis tu lipat 4 dan bagi kepada Izzat. Okey, setiap kumpulan selesaikan, nanti Izzat ambil. Tulis. Okey, make sure satu dulu, compile satu dulu. Compile kan, letak tengah, nanti saya ambil ya, letak. Letak pemain kaca buat apa? Mana? Masih ada? Ya. Masih ada? Oh, ada lempak di sini. Sini ada kuih lempak. Ada kuih lempak. 4 bisa. Sini ada bola dakar. Ada? Mana? Suatu hari. Seminit lagi. Seminit lagi, boh. Kata demo kau yang hero, kau kena belakang. Baik. Okey. Ini dah siap. Ini. Mana aja? Tulis sikit juga lah.
Saya Boros. Sana dah. Okey. Steady ya. Okey. Jangan buka lagi. Don't ever open. Don't ever open. Ya, kan? Banyak orang dia. Dah. Yang mana? Mana tak tahu nak ke mana? Boleh je lah. Boleh. Bagi ni ada tak dapat lagi. Baik. Jangan buka lagi. Makan asam boy. Okey, mana tak dapat lagi? Sudah dapat. Dapat belum? Belum. Okey, nanti. Okey. Baik, jangan buka. Belum ni. Baik. Kita akan bagi kita maju dan juga outline. Whiteboard. Okey. Bagi je. Sekejap lagi, sekejap akan bagi. Okay, what you need to do, apa yang nak buat adalah awak buka dan baca tengok apakah yang diperkatakan di situ. Bila awak buka dan baca apa yang diperkatakan di situ dan awak mula mencari, berfikir, menganalisa siapakah manusia itu. Jadi apakah spesies dia. Baik, sebelum pada itu setiap kumpulan mestilah ada ketua. Kalau tak ada ketua, bagaimana awak nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab? Jadi pilih ketua dulu. Kumpulan tiga. Mana? Namanya? Adiba. Keempat. Kelima. Baik, keempat. Mana keempat? Kelima. Sudin. Kalau ada kata okey. Syukri. SYS. You and last but not least, Kene.
Baik. Jadi ketua kumpulan ni tak adalah susah. Kan? Adalah susah. Ketua kumpulan hendaklah memastikan perjalanan dalam perbincangan tersebut. Ya. Apa yang kena buat? Contoh, contoh. Buka satu gam dulu. Buka satu gam dulu ya. Buka satu gam dulu. Kita boleh ada. La ilaha illallah. Aku suruh tulis so. Mau tulis 8 menit. Tulis reka menggambarkan anda. 8 menit. Daripada net kan, pilih shop. Daripada net tu pilih shop. Kan? Katalah sebagai itu, ambil salah satu. Minum green tea, okey, minum green tea. Sini. Habis. Saya suka makan. Apa? Suka minum green tea. Suka makan. Kena dah. Maknanya kombinasi comel lah dia. Bisa. Yang bisa kata, bisa kata. Saya suka minum kopi. Minum green tea, makan dengan minum kopi. Contoh, okey, kita ambil 3 je. Kita ambil 3. Suka makan, minum green tea, minum kopi. Kita nak describe orang itu ke mana? Dia orang ni mesti gemuk. Makan minum air kalau okey minum air so dia tak pendek mana dia tinggi dia dua air kapu dia belon lah. Jadi kita tahu jadi kita tulis gemuk makan ni gemuk pendek gatal dia punya gender laki-laki. Dia punya saiz tubuh badan ulang comel. Contohlah kan. Baik. Jadinya bila dah lagu tu, awak catat dulu awak catatan. Bila dah selesai catatan yang semua sekali, dan kita akan picture. Lepas pada picture tu, dan barulah kita akan buat siri lain. Boleh tak? Okay. Ketuanya tugas dia untuk memastikan semuanya ini berjalan lancar dan dicatat. Siapa yang akan mencatat? Ketua lah cari siapa yang tulis. Ketua dengar yang buat. Boleh tak? Panggil. Saya bagi kepada awak 5 minit. 5 minit. Fikir lepas tu tulis atas kertas maju. Tulis atas kertas maju. Jangan tulis kecil-kecil. Saya kertas maju ni besar. Tulis besar-besar. Daripada tu buka baca pilih satu. Kalau ada tulis pilih satu.
Daripada berapa kepingan you ada tu, lepas tu you jamukkan dia. Dah jamuk, jangan jamuk tambam, jamuk kosak. Ada? Berapa banyak ada? Berapa banyak? Saya tak tidur. Ambil salah satu. Dah ambil. Lepas tu buat kajian dia, siapa orang makhluk ini? Apa dia? Boleh? Boleh, ada bantuan. Jangan main lagi, ada bantuan. Nama lagi Together We Grow. Allah. Ya. Alright, 3 minit. 3 Siapa dia? Dia. Saya
Kalau lagu tu jenis manusia nak bang. Oh banyak fitnah. Minum air masuk. Belum mau. Masih nanti kopi. Berani masa nak sampai belanja. Dia lagi tu.
Oh, hipokrit. Raja. Proses seterusnya. Kita nak minta K1. K1 Aisyah. Aisyah pilih siapa yang akan bentangkan label. Daripada kertas yang kami dapat 5 kertas menambahkan personality ceria. Seorang yang cantik, beramal, mudah bercanda, positif. Bila nama ceria tu nak pergi kau rating no. Tak ada kau jadi data ceria. Ada juga jadi data ceria. Okay, thank you. K1 dia kata apa? Ceria. Daripada apa yang bagi kita dapat apa semua sekali, ianya seorang yang ceria. Bila dia kata orang tu ceria, dia kata orang tu tin. Ada sama orang dia. Tak ada orang yang ceria. Pipi bego. Nazmi. Ceria dah. Okey, ceria. Baik. K1 K1 susah. K. Kita pergi kepada K5. K5. Mana K5? Okey. K. Yi, pilih siapa? Siapa yang jadi mangsa kau? Pilih aku sang. Mesti. Siapa nama kau? Saya ada dekat sini. Awak jangan peduli kau. Awak tengok saja. Oh, banyak musuh dia baca. Ada baca ni. Awak yang kamu. Okey, nama kamu buat. Noni. Banyak musuh baca. Baca mata tu lah. Tak dengar. Dengar. Seorang yang berilmu, seorang yang positif. Bunyi pun kau lupa. Kecek, dia kecek luar. Baik, seorang yang berilmu dan positif. Kenapa dia seorang yang berilmu dan positif tu? Ada gapo dia banyak lagi tu? Ada gapo dia banyak ni? Dia berceramah nak baca apa? Dia rajin, dia ceramah, dia ada ilmu, dia ada apa semua mana kita kata dia positif vibe dia dah ada, lepas tu dia ada ilmu pula. Terima kasih K5. Ada markah lah tu ni. Ada markah. Markah dia pergi markah rajin, macam malu pun ya. Baik, okey. Sadar
Ayo kita lihat. Sebabnya dia ada politik dia tu dia menepati masa, bekerjasama, berdikari, penyayang, suka suasana happy. Tapi oposisi dia tu dia introvert. Dia realiti dia tu dia introvert, dia suka keluarga dan dia Macam mana boleh kata aja bukan itu? Dia kata lah dia ketua keluarga. Biasanya ketua keluarga 3 tahun tak buat dia buat tentang media dia akan tak berbunyi. Dia bukan dia bukan takat bertadarus bertadabur. Saya tahu kenapa buat kilauan umat. Okey, kumpulan K2 Al-Hafiz. Dia Puan Hati. Puan Hati senyum dibawa jauh mari cuba ke. Kumpulan kami simplify, bertanggungjawab, tenang, ceria, rajin, berpengetahuan dan sensitif. Tiada gender spesifik, tapi rumusan kumpulan kami, rakan pejabat kami seorang yang sederhana, mudah didekati dan pendengar yang baik. Okey, K4. Kerajaan Malaysia tidak membenarkan ketua bukan. Bagaimana menerak menggelepar kena cari juga. Mana kajian sambil nak kajian. Sambil dia. Tunjuk aku dulu. Tunjuk aku dulu. Lama. Bismillah. Cukup minum. Buralan kami orang ni kedekut. Di atas daripada dia kata kau dah minum air masuk. Makan. Agak kau ke belanja. Habis biti. Sudah seribu dah syok-syok dia. Lupa tolong orang tolong apa? Tolong tak biti. Tak perlu bikin ni haji baki tak hidup. Baik, terima kasih. Ada agak-agak dalam telefon ni ada dah. K3. Okey. Baik. Tengok ni. Puak orang lain malah dia buruk kecek. Semua pakai nak dalam je. Sabar. Okey. Bismillah. Daripada 9 kertas kita dapat ni, Minyak atar ke tak mental? semangat. Kita dapat simpulkan dia merupakan seorang yang introvert,
seorang perempuan yang introvert tetapi lebih kepada Islamik. Dia juga introvert juga Islamik. Dia juga seorang yang bertanggungjawab sebab dia dapat memberi nasihat kepada rakan-rakan, family ke arah kebaikan dunia akhirat. Alhamdulillah 10 minit nak push 10 kita nak tinggal apa sangat kan. Patut nak nego patut. Nego. Aduh ini bunyi tak dia kenapa. Aku ingat kau dukung kan. Baik, alhamdulillah. Ya. Kita ambil yang kumpulan yang pertama tadi. Okey, Aisyah. Aisyah kata apa dia tadi? Seorang yang ceria. Ceria. Orang yang ceria. Okey. Al-Hafiz tadi? Mudah didekati. Mudah didekati. Ibah. Introvert campur dengan bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Empat. Zulhilmi. Hipokrit. Berilmu kan? Saya jarang dengar. Norehan bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Jadi nak kita tengok kita tengok. Ini informasi bukan daripada luar. Informasi dalam kan. Awak. Saya bagi kepada awak dah. Awak tu dia dah. Jadi bila awak tulis awak buat tu dia. Seorang yang ceria, mudah didekati, bertanggungjawab, berilmu. Hipokrit. Kita jangan salah faham. Kita dah asyik kata hipokrit ni nipu, kecek buat lain. Tetapi dalam konsep psikologi manusia, hipokrit ni dia menipu diri dia sendiri yang dia boleh buat tapi dia tak buat, dia tak sibuk. Dia boleh buat, dia mampu untuk berubah, dia mampu untuk mengubah, tapi dia tidak buat. Kenapa? Sedangkan dia ada ilmu, sedangkan dia bertanggungjawab, sedangkan dia tu mudah didekati dan dia ceria. Kenapa dia ada itu? Tak tahu pada. Jadi kan, secara tak langsung saya mengajak awak untuk menilaikan awak semua yang membawa kepada ni, yang membawa kepada ni. Disebabkan ni lah awak punya ceria, awak punya mudah didekati, awak punya bertanggungjawab tidak dapat dilantun. Ada. Salah satu sebabnya sebab apa? Sebab apa? Berkawan. Kawan dia negatif, dia positif. Dia boleh buat tapi kawan dia kata tak suka. Yes. Dia pun terikut. Dia masuk grup. Dia masuk grup. Bila masuk grup, dia kata hipokrit, sedangkan dia bertanggungjawab, dia mudah didekati dan dia ceria. That is your problem. That is the problem. Sebagaimana kita nak buat,
Bagaimana kita nak buat? Hidup kalau tidak menyenangkan orang, jangan menyusahkan kita. Kalau kata kita tak boleh nak menyenangkan orang, tak selalu. Tu orang ramai-ramai. Aku rasa macam artis tu kamera nak. Dapat nak masuk. Ambil gambar tu. Kan Jamil Piramli kata kan, kecil-kecil nak mampus masa menyusahkan orang. Dia cerita Piramli tu kan. Jadi adalah kata, apabila kita ada ilmu, awak semua ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam kan boleh masuk film. Tak. Duduk di tempat yang orang kata level 8 atau bendahara negeri Kelantan, Khazanah negeri Kelantan lah. Kan tu bendahara. Tak. Bukan jenis ahli Q, ahli K. Tak. Kalau Musa menjanggut tu, Datuk bendahara jadi. Contoh lah kan. Jadi yang menjadi masalah kita yang tadi hipokrit. Kita menipu diri kita. Kita tak tipu kan. Kita menipu diri. Kita ni boleh buat video. Kita boleh buat video. Tapi kerana kita mendengar orang kata mendengar dan bila kita dengar, kita tidak mengakses ataupun menilaikan apa yang kita dengar tersebut. Seperti mana kita terima viral. Forward. Saya kata, toh forward dekat aku dulu. Benda-benda lagu. Justru kita kalau tak mengenai kau jangan menyusahkan kau. Lagu mana nak buat? Nak buat lagu mana? Adkah awareness. Sedarlah wahai kamu manusia bahawa kamu akan mati. Bila mati soal jawab nanti. Tak maruh buka warna buka wadi buka buka. Kita dah tahu tapi bahawa tak nak jawab. Sebab apa? Daripada apa yang kita tahu. Bagaimana nak ubah awareness? Adkah tadi dah. Baik. Jadinya apa yang kita nak buat bulan pada ni untuk besok. Things to do. Okay. Kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan bertindak. Kita nak mengelak, nak buangkan. Salah kita tengok. Mana yang putih kata ansang kerebal ni dah. Baik. Jadi kita akan buat aktiviti esok untuk hari kedua pukul 8 hingga pukul 11. Kita akan jumpa di pantai. Di depan entrance kan. Kan ada sebelum pergi ke laut tu ada pantai situ. Kita akan bertemu situ pukul 8. Kita akan buat aktiviti, satu aktiviti fizikal. Dan saya mengharapkan kalau kata ada casualties lah untuk cabut pulali luka hidung malam ni tiba-tiba kepala ke lain jadi kena berhati-hati di jalan raya berhati-hati di jalan raya sebab kita nak buat aktiviti fizikal 3 jam tersebut mana kita nak buat penilaian. Malam ni saya menilaikan dari segi konteks mana personality, karakter and kompetensi secara asas, cara dasar. Besok saya akan menilaikan anda punya personality, karakter dan kompetensi secara psikomotor. Dia ada psikomotor. Dia ada kognitif, asertif, psikomotor. Kognitif kita tulis. Asertif kita bincang. Psikomotor simulation activity. So saya berhati. Ada kita panggil Cik J akan tolong bantu, Ijak akan tolong bantu semua kali untuk aktiviti tersebut. Saya akan monitor daripada jauh untuk menilaikan setakat mana ada hipokrit ni.
Kita kalau boleh kan, kita kalau boleh nanti balik kita kata hashtag perbendaharaan no hipokop. Bukan pinjam, ambil PT, ambil bajet apa semua, buat t-shirt dah, buat t-shirt pump. Hashtag buat nilai, buat budaya itu supaya budaya perubahan untuk kita nak mengelakkan ada hipokop. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada awak buat apa? Awak buat apa? Saya buat, awak buat. Sebab kita ini seorang yang ceria, kita orang mudah diganti, kita orang yang bertanggungjawab, kita orang berilmu. Tapi inilah sipil ni. So besok kita pula apa? Tak pakai surat fokus sekali, pakai tracksuit, pakai baju, pakai apa? Jangan pakai kaftan dulu. Boleh ke? Dah dengar datang apa baju pakai kaftan kat rumah tinggal dah. Angin kuat. Pak kawan dia dah tepi laut tadi. Okey, jadinya besok kita akan jumpa situ pukul 8 sampai 11:30. Habis pukul 11:30. Habis pukul 11:30 kita akan bersurai. Maka tengah hari itu mana Ismail Mak, oh dinner dia tak lagi Ismail Mak pun dia ada shopping mall. Okey, then habis pada tu kita balik, kita akan jumpa sini balik dalam pukul 2:30. Kita akan buat sesi ketua tu pula. Di mana sesi ketua? Di mana sesi ketua tu kita berikan kepada anda hand up. Kita akan berikan kepada anda hand up. Ambil seorang satu. Malam ni sebelum tidur juga, sebelum baca surah Al-Fatihah sekali, tengok baca molek. Sebab saya bagi benda yang berita sekali ni untuk awak go through dan awak cuba tengok untuk kita bincangkan besoknya, untuk kita bincangkan besoknya daripada pukul 3 hingga pukul 5. Topik besar hipokrit daripada kepada apa yang awak pada apa yang awak go through. Okey, dan yang awak kena kita betul. So kita beri kalah pun. Nah, lepas tu buat pula jenis popular 80 kali kan. Okey, awak tengok daripada tu okey dia ada Aska model, dia ada champion, dia ada champion UAW yang popular semua sekali. Jadi awak baca molek walaupun dalam bahasa Inggeris apa semua sekali, besok kita translate lah. Okey, tapi pagi besok sampai sehingga pukul 11:30 kita akan buat aktiviti fizikal. Lepas tu break, kita nak baju masuk balik 2:30 untuk tidur apa semua sekali, dan kita akan bincang pasal booklet kita. Okey, dan lepas pada tu malam tu ada dinner lah, dan ada penyampaian nanti Allah di mana pagi malam ni dah ada markah dah. Pagi akan ada markah, petang pun akan ada markah, pengumpulan kepada keseluruhan markah dia akan serahkan kepada Rustia untuk dinyatakan di dalam di malam tersebut untuk kita bagi pengagihan hasil-hasil yang berkaitan. Boleh? Alright. So malam ni tahu dah kumpulan mana boleh ni kan? Tahu dah tak? Tak payah bagi tahu lagi kan? Dah. Jadi apa-apa pun tahniah, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di esok hari di pada depan entrance itu pada pukul 9. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya minta saya bersama apa penutupan majlis? Ada? Mana kumpulan jangan tukar. Tapi malam ni tidur jangan tidur dalam kumpulan. Saya mesti curi. Ya. Boleh lepas ni.
je dah. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi besok pagi daripada sana. Dan segala apa yang saya beritahu, ingat bahawasanya kita ini adalah manusia yang ceria, manusia yang berilmu, manusia yang bertanggungjawab, manusia yang boleh didekati. Semuanya ada halangan yang kita perlu untuk pecahkan. Perlulah kita untuk ingat askar ADKAR, askar model perubahan. Jadi ingatlah yang kita boleh melepasi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada apa-apa okey, ada yang kita jumpa besok pagi dan tidur lena. Okey, kalau tak tidur kira alhamdulillah. Okey, esok kita punya di sini dah. Okey, nanti pagi Kita dah.